Pernah dengar tak pasal PRS? Kalau tengok list tax relief, boleh dapat pelepasan RM3,000 kalau carum. Mari saya explain. Skim Persaraan Swasta atau PRS ni lebih kurang macam PROSP. Kita simpan duit dalam tu untuk kegunaan persaraan. Tapi bezanya, kita simpan secara sukarela dan bersifat simpanan tambahan kepada KBSP. Semua orang boleh simpan dalam PRS, termasuk orang yang bekerja sendiri yang dah bekerja tetap sangat digalakkan mencarum untuk tambah dana persaraan. Dana yang kita letak dalam PRS akan diuruskan oleh fund manager ke dalam saham, bond dan money market instrument ikut jenis dana yang kita pilih. Apa yang bestnya carum PRS ni, kita boleh dapat pelepasan cukai sampai RM3,000 setahun. Boleh pilih dana ikut risiko yang kita prefer dan boleh start dengan modal yang kecil je. Kalau nak cakap berbaloi ke tak, kena tengok dulu profil kewangan korang. Kalau pendapatan korang tinggi dan nak kurangkan liability cukai, simpan dalam PRS memang berbaloi. Untuk freelancer dan usahawan yang nak buat simpanan persaraan, boleh guna PRS untuk pastikan korang bina dana hari tua dengan konsisten. Yang baru nak bina career pun boleh cuba. Kalau minat nak dapat pulangan agresif dan compounding yang lumayan dalam jangka masa panjang. Siapa yang dah start simpan dalam PRS ni, cuba share sikit pengalaman korang. Follow Isandro.my untuk info best macam ni setiap hari.